Okey, disebabkan ramai yang nak tahu macam mana aku boleh dapat barangan PLKN. Okey, aku ceritalah sedikit perjalanan macam mana aku dapat barangan PLKN ni. Okey, masa aku buat konten dulu, aku dah pernah buat konten PLKN masa 2024 tak silap. Masa tu aku beli satu-satulah. Macam aku jumpa seluar, aku beli seluar. Aku jumpa baju, aku beli baju. Beli satu-satu. Jadi macam lambat lah nak lengkap. Dah ada dah prop tu dulu, sebelum aku dapat full set. Jadi kita orang buat konten PLKN 2024. Ada seorang jurulatih yang jaga camp PLKN. Jadi dia tengok video tu, dia macam teringat balik kenangan-kenangan masa dia jadi CL dulu kan. Jadi dia nak aku sambung konten PLKN ni dengan barangan yang cukup lengkap. Jadi dia menawarkan barangan yang dia ada untuk bagi dekat aku masa 2024. PLKN ni dia dimansuhkan pada 2018. 2018 memang fully stock PLKN, dan barangan-barangan PLKN tu memang diorang nak lupuskan lah. Macam barangan PLKN tahun 2018 ke bawah. Sebab sekarang ni PLKN diorang tak pakai dah loreng warna biru macam kita orang buat konten. Jadi dapatlah barang tu dengan seorang jurulatih yang jaga dekat camp PLKN. Dia yang bagi kita orang full set pakaian PLKN, baju PT, baju kelas, baju loreng. Cuma yang kita orang tak dapat pun ada, cuma dia bagi tu memang kau-kau lah, dengan poncho, dengan bekas peralatan masak, macam-macam lagi lah. Jadi itulah sedikit yang korang nak tahu pasal macam mana aku boleh dapat barangan PLKN. Macam itulah ceritanya.